Ini lubang neraka. Abang bomba pun tak boleh selamatkan kalau kau terjatuh kat dalam ni. Kalau nak tahu kedalaman lubang ni sampai sekarang tak boleh nak diukur. Dinamakan sebagai Mel's Hole kerana lubang ini betul-betul terletak di tanah milik seorang lelaki yang bernama Mel. Lokasi Mel's Hole terletak di pertengahan Washington ataupun Central Washington. Kalau diikutkan daripada kisah Mel sendiri, dia beritahu yang pada masa dia mula-mula beli tanah, dia memang perasan ada lubang di area belakang rumahnya. Dan lubang itu selalu digunakan sebagai tempat untuk buang bahan buangan lah, seperti sampah, barang-barang perabot lama dan lain-lain. Jadi selepas je Mel beli tanah dan juga rumah dekat situ, dia pun ikut samalah untuk jadikan tempat tu sebagai lokasi untuk membuang bahan buangan. Tapi sampailah bertahun-tahun dia mula rasa pelik. Kenapa lubang tersebut tak pernah penuh? Lagi-lagi dengan sampah dan bahan buangan yang mereka pernah buang lah, termasuk jiran-jirannya. Jadi Mel pun buat keputusan untuk test dan campak peti sejuk yang tidak digunakan. Namun alangkah terkejutnya bila tiada sebarang bunyi ataupun dentuman barang yang jatuh. Dan kalau nak tahu, Mel ni dia ada seekor anjing tau. Anjing dia ni akan sangat ketakutan kalau nak dekat dengan lubang tu. Seolah-olah macam ada sesuatu je. Jadi Mel dengan rasa tak puas hati, dia pun pergilah ambil tali pancing dekat bot dia, memandangkan dia seorang nelayan. Dan tali pancing yang Mel gunakan ni boleh capai kedalaman sehingga 5,000 kaki. Mel kemudian dia meletakkan sesuatu di tali pancingnya. Just untuk tanda lah, kot-kot nanti boleh sampai dasar. Dan malangnya, tali pancing tersebut masih tidak mencapai dasar. Dan disebabkan rasa tak puas hati, Mel ni pun mula tanya jiran-jiran di sekeliling rumahnya. Dan salah seorang jirannya pernah bagi tahu yang ada satu hari anjing mereka mati dan kemudian mereka membuang anjingnya ke dalam lubang itu. Yang misterinya, pada keesokan pagi, mereka melihat anjing mereka tu sedang berlega-lega di hadapan rumahnya. Kenapa mereka kata itu anjing mereka? Sebab collar yang dipakai anjing itu adalah sama. Kalau korang nak tahu apa Mel buat lepas tu, komen dekat bawah guys.